Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan subscribe dan tombol loceng. Yang belum, yang berjumpalah menekan untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ini. Baik, pada entry video kali ini berkenaan dengan jadual rasmi bayaran STR Fasa 3. Baik, pada entry yang sebelum-sebelum ni ada admin nyatakan berkenaan dengan sama ada ianya di awal ataupun tidak, serta amount yang sahih untuk pembayaran. Dan yang terkini ada keluar jadual dikatakan rasmi oleh Kerajaan Madani, jadual bayaran STR fasa yang ketiga. Okey, jadi apa yang ingin admin kongsikan pada penonton semua pada video kali ini berkenaan dengan jadual pembayaran tersebut. Jadual pembayaran tersebut kelihatan macam ni, nak tengok dulu kat sebelah ni contohnya. Ini yang nak dikongsikan okey. Ada tertera belanjawan 2025 Kerajaan Madani rasmi. Jadual bayaran STR fasa yang ketiga. Okey, ada dinyatakan nama bank dan jangkaan tarikh masuk. Baik. Kita pergi kepada nama bank. Nama bank Bank Sempadan Nasional BSN. Jangkaan tarikh masuk hari pertama. Baik. Dan yang seterusnya Maybank ataupun bersama dengan Bank Rakyat, Bank Islam, minta maaf, pada hari kedua. Dan seterusnya Bank RHB dan Bank Rakyat hari ketiga, CIMB Bank, Hong Leong dan M-Bank pada hari keempat, dan Afin Alliance dan Agrobank hari kelima dan seterusnya. Semak sekarang. Okey, jadi ini jadual apa sebenarnya ni? Saya semakkan admin di semua tempat mendapati, okey, ini merupakan jadual yang dikatakan sebagai jadual bayaran mengikut bank. Okey, jadi kalau mengikut bank ni, apa yang kita sedia faham dan kita dah memang sedia maklum, yes, memang betul lah Bank Sempadan Nasional ni antara bank yang paling awal lah. Malah sebelum tarikh rasmi pun ada yang menerima. Itu normal, Bank Sempadan Nasional. Tetapi untuk bank-bank selain daripada BSN, apa yang kita perlu faham, info yang jelasnya, semua bank selain BSN akan memulakan pembayaran sekitar hari yang kedua dan seterusnya. Dia tidak hanya tertumpu kepada Maybank dan Bank Islam saja pada hari yang kedua. Jadi, apa kesimpulan kita terhadap jadual ini? Sebenarnya admin boleh buat berdasarkan jadual ni. Yang pertama, jadual yang dikatakan rasmi ini bukanlah jadual yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Ia bukan dikeluarkan oleh MOF dan ia bukan dikeluarkan oleh lembaga hasil dalam negeri. Ini adalah jadual yang entah daripada mana munculnya dan menyatakan tentang jadual bayaran STR Fasa 3 ni berdasarkan bank-bank yang disebut. Jadi tak semuanya benar. Memang kita tahulah yang benar tu yang pertama lah Bank Sempadan Nasional pada hari pertama, malah sebelum tarikh rasmi pun ia mula menyalurkan bantuan ni. Tapi bank lain tidak sebegitu. Walaupun ada penerima bank yang lambat selain daripada BSN, tetapi kita kena faham pembayaran berperingkat. Dan jadual bayaran yang dikatakan rasmi untuk fasa 3 ni bukan daripada sumber pihak kerajaan. Maklumat semua kesemua bank-bank yang terlibat dalam penyaluran STR ni ada dalam satu hari ada lebih kurang 3 peringkat pembayaran. Ada yang sebelah pagi sebelum pukul 11, ada yang sebelum pukul 5 dan sebelum pukul 11 malam. Ada 3. Tak kira bank mana pun. Jadi ia tidaklah semestinya pada hari ini, hari kedua ni, bermula ni bank ni je. Tidak Mau kita jelas. Jadi jadual ni bukan jadual yang sebenarnya jadual yang rasmi pun, dan apa yang dikatakan dalam jadual ni pun tidaklah tepat. Tidaklah tepat secara amnya. Cuma kita boleh jadikan panduan sajalah. Walau bagaimanapun kena faham ini bukanlah satu jadual yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Jenuh dah aku mencari dari mana sumber jadual ni, dan tidak menjumpai mana-mana jadual pun daripada semua sumber pihak kerajaan. Jadi jadual ni mungkin diwujudkan oleh pihak ketiga yang orang cakap membuat penyebaran info. Walau bagaimanapun jadual ini tidak tepat kesemuanya. Hanya betul pada hari yang pertama je lah, dan memang BSN je dah dapat dulu. Baik, semoga jelas dengan apa yang disampaikan, dan diharapkan jika anda terjumpa juga jadual seperti ini, ambil maklum apa yang disampaikan dalam video ni. Okey, bukan daripada sumber kerajaan jadual ini. Baik, see you guys in the next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Bye-bye.